Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ni, malam yang ke-9 bagi Ramadan al-Mubarak. Moga-moga kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi kasihi Tuan Imam Ahli dan Kursus Surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Saya tidak bercadang untuk kita ambil masa yang panjang pada malam ni. Saya tak apa larat, tadi siang saya puasa. Jadi kita ambil masa yang singkat saja, lebih kurang 20 minit. Moga-moga ada manfaat daripada apa yang akan kita kongsikan pada malam ni. Ayah-ayah, ibu dirahmati Allah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW diceritakan bahawa datang sekumpulan fuqara muhajirin, orang Mekah yang berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka meninggalkan segala harta mereka di Mekah, pergi ke kota Madinah sehelai sepinggang, tak bawa harta. Jadi sampai tahap mereka digelar fuqara muhajirin, golongan muhajirin yang fakir. Dan fakir ni lagi bawah pada miskin. Jadi maksudnya mereka tidak ada harta, tidak ada wang ringgit dan sebagainya setelah mereka berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi sekumpulan sahabat ini, tuan-tuan, geng fakir miskin daripada golongan muhajirin, mereka datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memberikan pengaduan, mereka buat aduan. Apa mereka sebut? Mereka kata pada Rasulullah, "Dhahaba ahlud duthuri bid-darajatil ula wan na'imil muqim." Wahai Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang kaya, yang ada wang ringgit dan seumpamanya. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka memiliki kediaman, tempat tinggal yang penuh dengan nikmat. Mereka selesa dalam kehidupan. Untunglah mereka. Duit banyak, rumah besar, kenderaan pun mewah, harta melimpah ruah. Kami fakir, keluar daripada Mekah mai ke Madinah tak ada harta. Mereka untunglah, dahlah pangkat tinggi, rumah besar, kereta mewah, kenderaan mewah. Itulah mereka mai mengadu kat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada golongan fuqara muhajirin, kenapa kalian berkata demikian? Pasal apa yang nak dengki? Maksudnya kenapa kamu nak mengadu macam tu? Kalau bahasa kita dengki lah. Hakikat bukan dengki pun. Dan dengki, maksud dengki ialah kamu melihat orang lain dapat nikmat, kemudian kamu mengharapkan nikmat orang itu hilang. Itu baru dengki. Dan tengok ada orang naik pangkat, kemudian dia tak puas hati, dia mengharapkan pangkat kawan tadi hilang, biar jatuh balik pangkat dia. Kita melihat orang lain dapat nikmat, lalu kita mengharapkan nikmat yang dia dapat tadi hilang. Yang tu namanya dengki. Yang Nabi sebut dalam hadis, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba, atau kama qala. Hasad ni, dengki ni, dia makan segala amal soleh yang kita buat macam api makan kayu kering. Dia sambak sat je. Jadi kalau tengok ada orang dapat nikmat, jangan dengki. Maksud dengki, jangan harap nikmat yang dapat tu hilang. Ada orang dapat cabutan bertuah, dapatlah wang tunai 100,000. Kita ada harap biar perompak masuk rumah dia malam ni, balas bawah tengah. Kita mengharap nikmat yang dia dapat hilang. Yang tu dengki namanya. Jangan dengki. Tapi ada lagi satu penyakit dalam masyarakat kita, dia bukan dengki. Dia tengok ada orang tukar kereta, dia pun tukar. Dia bukan dengki. Dia tak harap kereta pun tu rosak. Cuma dia nak berlawan. Kawan tu renovate pagar, dia pun renovate. Kawan tu beli perabot, dia pun beli perabot.
Pantang lepas tengok jiran ada saja benda yang baru, dia pun nak juga. Tapi dia tak harap nikmat yang jiran dia dapat hilang. Cuma duk berlumba. Yang ni dia tak panggil dengki. Yang ni dia panggil gila babi. Jadi penin. Dia tak habis amal, cuma habis duit je lah. Duk berlumba dengan orang. Tuan-tuan, sahabat yang fakir ini datang jumpa Rasulullah. Lalu mereka mengadu kat Nabi, beruntung orang kaya, nikmat besar, pangkat tinggi, rumah pun selesa. Nabi tanya, kenapa yang nak cemburu macam tu? Rupanya tuan-tuan, sahabat cemburu bukan pasal kaya. Bukan pasal rumah besar. Sahabat Nabi ni. Tuan-tuan ingat mereka jealous pasal dunia. Hei, ni sahabat Nabi SAW. Mereka mendapat tarbiyah langsung pada Nabi. Bukan calang-calang orang. Tapi itu kenapa mereka mengadu kat Rasulullah? Rupanya tuan-tuan mereka sebut kat Nabi, wahai Rasulullah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sembahyang macam mana kami sembahyang. Yang kami tak apa nak puas hati ni, dahlah pangkat mereka tinggi. Kedudukan mereka mulia, rumah mereka selesa. Tapi yang kami tak puas hati ni, mereka sembahyang macam kami sembahyang. Kami sembahyang 4 rakaat, mereka pun 4 rakaat. Kami buat lohok, mereka lohok rakaat. Tak apalah. Wa yasumuna kama nasum. Macam mana mereka puasa, kami pun puasa rakaat. Sama. Kami puasa daripada maghrib, subuh sampai maghrib. Mereka pun puasa subuh sampai maghrib. Koklah kami fakir ni, asak sampai maghrib ya. Contoh. Mereka kaya pergi banyak lagi. Tak, sama. Kami semayang, mereka semayang. Kami puasa, mereka puasa. Sama. Yang kami cemburu ni, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Yang kami jealous ni, wahai Rasulullah, mereka yang kaya tadi boleh bersedekah. Tang ni kami je. Kami kalah. Mereka semayang, kami semayang. Mereka puasa, kami puasa. Masa mereka sedekah, kami tak boleh buat apa. Kami tak ada duit. Kami nak sumbang macam mana? Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka boleh beli hamba kemudian merdekakan. Mereka kaya. Zaman dulu dah hamba. Beli hamba merdeka, beli hamba merdeka. Mereka mampu beli hamba lalu dimerdekakan hamba tersebut. Pahala besar tu. Kami tak ada duit, macam mana nak beli hamba? Kami jealous. Dahlah rumah dia besar, darjat mereka mulia, kediaman mereka selesa. Dalam masa yang sama, mereka beribadah lebih daripada kami. Oh, mana aci dulu. Dunia pun dia dapat, akhirat pun dia bulun. Anda tengok sahabat jealous. Jealous kepada orang yang kaya tapi beramal. Lepas tu ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau ada orang kaya di keliling kita, kemudian mereka beramal, yang ni boleh jealous. Sebab mereka kaya. Dalam masa yang sama, mereka buat amalan macam kita orang. Mai tarawih, kemudian dengar tazkirah, sekali baca Al-Quran, sekali sembahyang berjemaah. Kaya tu. Selalunya orang kaya tak ada. Mesyuarat. Orang mesyuarat ni. Mesyuarat menentang mak tu. Sana mesyuarat, sini mesyuarat, kalut. Tiba-tiba dia boleh beramai macam orang lain kau. Hak ni boleh jealous. Kalau sekadar kaya, rumahnya besar, keretanya mewah, pangkatnya tinggi, tapi tuan-tuan tengok dia tak beramai, tak payah jealous. Kerana berlambat lagi orang kafir kaya pada dia. Rakyat kaya, tak payah jealous. Sahabat jealous kes dia beramai. Mereka ni beramai. Semayang, puasa, bahkan lebih daripada kami. Mereka boleh bersedekah. Kami tak mampu. Kita tak ada duit. Dan golongan fuqara, fakir ni, bila sebut fakir, dia punya pendapatan kurang daripada separuh. Maksudnya, kalau sebulan dia perlu RM1,000, tuan-tuan, dia dapat kurang daripada separuh. Bukan dekat 500, bawah daripada 500. Dia perlu 1,000. Tuan-tuan, kalau perlu 1,000, dapat 800. Tak cukup. Tapi, boleh gagah lah. Dia panggil miskin. Yang ni fakir, lagi down. Perlu 1,000 sebulan, dapat 400 ya. Tu nak sedekah pun lah. Macam mana nak beli hamba merdeka? Kami jealous, wahai Rasulullah. Bila Nabi dengar sahabat yang fakir sebut macam ni, apa Nabi sebut? Kata Rasulullah SAW kepada mereka,
mau tak aku ajarkan kepada kalian satu amalan yang kalau kalian buat amalan tersebut, kalian boleh potong riba balik. Ni seolah-olah hampa duk berbual lari. Puasa, semayang. Tiba-tiba mereka sedekah, hampa terlepas belakang lah. Mereka dah merdekakan hampa terlepas belakang lah. Mau tak aku ajak satu amalan, kalau hampa beramal dengan amalan tersebut, hampa boleh potong riba balik. Boleh ligan balik. Hamba tak sedekah. Kamu tak merdekakan hamba, tapi amalan ni dapat pahala macam bersedekah. Besar amalan ni. Lalu sahabat pun berkata, bala. Bahkan kami nak tahu, wahai Rasulullah. Yang tu bahasa buku lah. Bila Nabi kata, mau tak saya ajarkan kamu amalan yang boleh menyebabkan dapat pahala macam mereka bersedekah tadi. Sahabat berkata, ya kami nak tahu. Yang tu bahasa buku. Kalau tuan-tuan nak terjemah bagi bahasa orang Astana bagi mudah faham, tuan-tuan bila Nabi tanya, mau tak nak abang ni satu amalan? Kalau hampa buat amalan ni, hampa boleh ligan dia mak. Maka sahabat punya, tunggu belah bapak ni. Apa dia abang? Menyantak sahabat-sahabat nak tahu. Tolong khabarkan pada kami nak tahu. Supaya kami boleh ligan dan lumba dengan dia balik. Sahabat berlumba dalam beramal. Baik. Apa amalan tersebut? Nabi pesan kepada para sahabat, setiap kali selesai kamu solat fardu, maghrib, isyak, subuh, dhuhur, asar, ulang balik, maghrib, isyak, subuh, 5 waktu sehari semalam. Setiap kali selesai kamu solat fardu, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah dengan zikir, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir pun 33. Subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Nabi dah baca setiap tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Setiap kali lepas sembahyang fardu. Sah ya, kalau tuan-tuan baca laju-laju sah ya. Dan buat lagu panjang sikit lah. Nak perhabis 33 tu seminit tak habis apa? Sah ya. Saya nak baca Ustaz, oi, pergi tasbih tak bawa. Tuan-tuan, hak Nabi sebut 33, Nabi kata baca 33. Nabi sebut dengan angka 33, maka kena kira bagi cukup 33. Jangan kurang. Orang kita suka buat halai balai. Tu imam mula dah, ilahana ya rabbana subhanallah. Dia duduk tak percaya. Dia duduk balik tengok kipas. Duduk kira sah ada apa lain. Duduk balik benda lain ni. Bila tu imam dah mula dah, dia baru nak mula. Tu imam berhenti, dia berhenti. Tu imam tak barulah 33, dia baru 28. Kamu kira bagi cukup 33. Ni ada rahsia ni. Tuan-tuan, kalau Nabi sebut dengan angka 33, kira bagi cukup. Kalau pi pada Ramadan, tuan-tuan beli apa kuih, tuan-tuan beli murtabak dan sebagainya, tuan-tuan belilah makanan apa pun. Kalau kita banyak duit besar, saat peniaga tadi baki balik, kita akan kira cukup tak cukup. Takut dia mohong. Oh, zaman lah mohong rata. Mohong sepah. Orang duk habaq dah, tak erti masak tak apa, jangan berniaga tak erti masak tak apa, orang tak marah, jangan duk berniaga. Ni pergi berniaga. Tuan-tuan, orang puasa ni lapar. Hang jual binatang apa pun dia nampak sedap. Orang lapar. Tambah kalau buat kerja teruk. Tuan-tuan buat letih kerja teruk dan sebagainya. Hari yang kita sangat keletihan, pukul 5 petang, pukul 6 petang. Waktu tu tuan-tuan, tengok lipas macam kurma Mariami. Ya, macam Mariami dah tu. Dia nak bergigit dah. Waktu tu tak larat dah. Hang jual lah apa pun, orang makan. Nega pergi elok. Tuan-tuan, kita pun belilah juadah makanan dan sebagainya. Bila dia banyak baki balik, kira ni, takut silap. Dah banyak duit besar, 100. Kalau dia bagi baki tak cukup, tuan-tuan sekalian, kita akan minta. Walaupun RM1. Berapa adik tak tahu ni? Ni tak cukup ni. Kita akan kira kerana tu habuan dunia. Kenapa masa akhirat kamu tak kira bagi cukup-cukup? Buat halai balai. Kira bagi cukup 33. Tuan-tuan, kalau tak buat tasbih, ni Allah bagi kat kita 10 jari. Ada 10 jari. Walaupun kita ada 10 jari, tuan-tuan, kalau perhati elok-elok, hakikat yang sebenar, kita hanya ada 8 jari saja. Bukan 10. Kita hanya ada 8 saja.
Kerana dua lagi adalah jari hantu. Bukan jari dah. Hantunya. Kira itu mampu lah. Kita punya 10 tu. Allah bagi 10 jari kat kita. Tuan-tuan, setiap jari ada ruah. Jari kelingking, jari maneh, jari hantu, dengan jari tengah dengan jari telunjuk. Setiap jari ni boleh kira 7, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap jari ni boleh dapat 7. 7 kali 4, 28. Ibu jari 5. 1, 2, 3, 4, 5. 28 campur 5, 33. Ni bagi jari, guna. Kalau ada tasbih, guna tasbih. Ada orang ada jari lebih, 6. Hantu duk kira tu. Ada orang cik manis kena kerat. Tu mampu fikir hang lah. Orang cerita hak normal. Ada 5 jari Allah bagi kira. Bagi cukup. 33. Kalau dia kata tak reti lah nak kira. Kira 33. Bagi cukup 33. Tuan-tuan, kunci kalau tak cukup anak mata ya, boleh masuk tapi tak boleh nak buka. Kunci tu masuk dah. Tapi nak pulas tak lepas. Hanya kerana kekurangan satu saja anak mata. Tak cukup satu. Jadi boleh jadi ada rahsia yang besar Allah nak bagi. Zikir 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Kira bagi cukup. Jadi Nabi habaq kat depa setiap kali lepas solat fardu, jangan lepaskan peluang untuk berzikir macam ni. Jadi tuan-tuan, sahabat bila dengar mereka dapat tahu kelebihan beramal macam tu, maka mereka akan pulang dan itulah amalan yang mereka amalkan. Sebab nak ligan pupuk tu. Tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan tak berasa ke ada orang masuk Ramadan ni, dah malam yang ke-9 ni, mereka dah baca 15 juzuk Quran. Tak rasa nak ligan. Ada orang dah masuk 9 Ramadan, malam ni malam ke-9, tuan-tuan sekalian, sekali pun dia tak pernah tinggal solat jemaah 5 waktu. Sekali pun tak pernah. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia ligan sungguh solat jemaah tu. Tuan-tuan, ada orang tak pernah tinggal lagi. Takkan kita tak jealous? Tak rasa nak ligan? Ada orang sedekah habis 1000 dah. Ni baru 9 Ramadan ni, habis ratus, habis 1000 dah sedekah. Tak rasa nak follow dia. Tengok sahabat macam mana. Tengok ada orang buat amal. Mereka mencari jalan. Apa aku boleh buat untuk ligan bawah. Korang kan tambahlah amal dalam Ramadan. Jadi tuan-tuan ingat, setiap kali lepas solat fardu, ada kesempatan zikir. Kalau tu imam tak baca, kita baca. Jadi lepas mayang. Habis mayang dah baca doa, tu imam tak ada baca. Kalau ada kerja apa sikit, tak ada masalah. Jangan duk bergaduh. Duk maki, tu imam tak boleh pakai. Tak dengar kau Ustaz Mak kemarin. Duk maki tu imam tak dah. Tu imam tak pergi terajah kau bagus tu. Bila benda tu sunat. Nabi ajak baca. Kalau ada apa kerja, ada urusan yang penting, lalu dia kena cepat. Tuan-tuan, tu imam belah-belah. Kita tu baca hari. Baca lagi cukup 33. Sahabat bekat balik beramai. 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Tuan-tuan, setelah mereka beramai macam tu, tak lama mai pula kat Nabi. Ni geng fuqara muhajirin ni mai pula. Nabi mai pula dah. Berlebar pula dah ni. Mai mengadu lagi. Wahai Rasulullah, kami nak mengadu lagi ni. Dah berlebar pula dah. Kawan-kawan kami yang kaya, yang ada pangkat tinggi, yang ada rumah besar, yang ada kediaman yang mewah, mereka dengar hak kami duk berzikir ni, mereka dengar. Mereka pun buat ke? Nak haris tunggu. Mereka dah kaya lah. Kami duk ingat kami buat. Jadi boleh nigan ni, Pak. Tiba-tiba mereka dengar kami duk beramai. Mereka dengar kami zikir tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Mereka pun buat lagu tu ke? Lagu mana ni? Sahabat tak puas hati. Dah lah, kami tadi dah kalah tentang sedekah tu. Kami nak pulun lah. Yang ni, mereka pun pulun juga. Tu nak buat mana ni? Mengadu kat Nabi. Dan Nabi jawab apa? Kata Rasulullah SAW, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Kalau macam tu, itu anugerah Allah kepada siapa yang Allah nak bagi. Mereka telah dapat anugerah yang besar daripada Allah. Itu tak boleh buat apa. Ni untungnya orang kaya, lalu mereka boleh beramai macam orang lain. Untung.
Siapa yang Allah bagi kekayaan, Allah bagi kemewahan dunia, lalu dia boleh beramai macam orang lain beramai, tuan-tuan, dia mendapat anugerah yang besar daripada Allah. Maksudnya dia insan pilihan yang Allah bagi. Karena bukan semua orang kaya boleh beramai. Ada orang kaya mentang-mentang dia boleh sedekah banyak, dia tak main-main tarawih. Janji duit dia sampai dia dah. Walaupun saya tak main tarawih, tapi tadi orang buka puasa makan nasi biryani, saya dia. Oh, kemah. Betul lah, duit dia bagi jamu orang makan, duit dia sampai, tapi dia rugi sebab dia tak main beramai. Dia duk nampak dia sedekah banyak tu, dia untung. Padahal orang boleh ligan dia balik. Orang susah, tak mampu nak sedekah, dia beramai lepas semayang macam tu, potong hang balik. Tapi kalau hang pun beramai macam orang, habis. Untung, itu kamu yang dapat keuntungan. Tuan-tuan, alhamdulillah, setakatlah rezeki yang Allah bagi melimpah ruah. Kita alhamdulillah, rezeki kita melimpah ruah Allah bagi. Adalah, tuan-tuan, tak pernah lah takatlah makan pasiak. Terpepak pasiak ada. Saja-saja nak pergi kunyah pasiak, bukan. Rezeki ada saja Allah bagi, limpah ruah. Ada hari teringin nak makan lamb shank, ada hari teringin nak makan chicken grill, ada hari teringin nak makan nasi arak. Hari nak makan tu boleh makan, teringin boleh makan, teringin boleh. Adalah rezeki lebih. Jadi tuan-tuan, jangan biarkan rezeki yang Allah bagi tadi menghalang kita daripada melakukan amal-amal soleh, khususnya dalam Ramadan Al-Mubarak. Saat orang lain boleh beramai, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh mayang jemaah, tuan-tuan, kita jangan lepaskan amalan tersebut. Jangan. Pulun, ligan dia. Dalam masa yang sama, jangan lupa untuk bersedekah dan infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang bersedekah, yang infak pada jalan Allah, kemudian mereka boleh beramai macam orang lain beramai, Nabi bagi tahu itu anugerah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Moga-moga kita lah yang diberikan anugerah tersebut untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itulah yang boleh kita sebut pada malam ni secara ringkas. Moga-moga ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Kesimpulannya tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, berlumba-lumbalah dalam melakukan amal soleh. Berebutlah ketika melihat orang yang beramai melakukan amal-amal kebajikan, sedangkan kita tak mampu nak buat macam dia buat. Maka cari ibadah mana yang kita boleh buat. Yang dia tak mampu buat, kita pula boleh buat. Orang kaya tu kadang tak mampu main sembahyang jemaah, mereka sibuk. Kita main lah. Orang kaya tak main, kurang-kurang dia boleh sedekah. Hang adalah miskin, tak main pula. Oh jen. Kamu semakin ketinggalan di belakang. Ramadan bulan kita nak gandang ibadah, ligan. Berebut dengan orang. Tujuan kita untuk mencari rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramai niat ikhlas kita kerana Allah. Moga-moga dibayar pahala dan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, selamat beramal, selamat beribadah, selamat memburu segala ganjaran yang Allah janjikan dalam Ramadan. Moga-moga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling berkualiti dalam kehidupan kita sepanjang kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dulu, moga-moga ada manfaat. Mohon ampun dan maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Ada masa depan umur panjang, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Dan tuan-tuan, saya tutup dengan pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahawa kalaulah Ramadan mula puasa pada hari Ahad, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh malam 29. Kalau Ramadan mula hari Ahad, kita mula Ahad minggu lepas. Kalau Ramadan mula Ahad, kata Imam Ghazali, kemungkinan Al-Qadar malam 29. Jadi tuan-tuan, pulun. Bukan bermakna esok dari Hamai, main 29 pula. Hang lah rugi. Tuan-tuan, pulun daripada sekarang. Jangan lepaskan peluang. Dan moga-moga kita dipertemukan dengan malam Al-Qadar. Dan tuan-tuan, Ramadan tahun ini jangkaannya 29 hari. 29 Ramadan, Ahad last. 29 Ramadan, hari Ahad. Tuan-tuan, ahli falak dan golongan yang tertentu yang bicara bab tersebut, mereka akan teropong tengok nak bulan. Dan ahli falak dan golongan yang ada autoriti tadi, mereka memberikan jangkaan bahawa anak bulan Syawal kelihatan. Jangkaan. Teropong nampak anak bulan. Maka ini berita gembira untuk orang Astana. Kita puasa 29.
raya awal. Jangkaan nampak. Jadi tuan-tuan, kita hanya ada 29 hari saja Ramadan, berbaki lagi berapa hari, maka pulun, beramai, carilah segala ganjaran. Moga-moga dipertemukan dengan malam Al-Qadar yang dijanjikan oleh Allah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan sekalian, saya dah bawa tabung di belakang untuk sekolah Darul Izzah Yan. Tahun lepas saya main kutik dah. Siap dah masjid tu, cuma hutang kontraktor tak habis. Jadi dia suruh main kutik lagi di Astana dan untuk sekolah Ruhul Mana. Jadi tuan-tuan yang ada lebihan wang boleh masukkan dalam tabung. Moga-moga Allah berkati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.